Cikgu Muhammad Fazli bin Abdul Rahman merupakan seorang guru besar yang sangat berdedikasi. Beliau mula berkhidmat di SK Setia Alam pada Disember 2019 sehinggalah bulan November 2024. Banyak perubahan dan kejayaan yang telah beliau lakukan untuk warga SK Setia Alam. Jom kita ikuti temu bual bersama beliau. Saya mula mendapat pendidikan sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Kampung Batu, Kuala Lumpur, sebelum menyambung di Sekolah Kebangsaan Haji Kudung, Kota Kuala Muda di sekolah rendah. Selesai sekolah rendah, saya menyambung pengajian di sekolah menengah Kebangsaan Kota Kuala Muda, dan setelah habis menduduki SPM, saya menyambung pelajaran saya di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ataupun Polimas, dan dalam waktu saya menyambung pembelajaran di Politek tersebut, saya menerima tawaran untuk menjadi guru di Maktab Perguruan Ilmu Khas pada tahun 2001. Namun saya menolak kerana pembelajaran di Politeknik masih belum selesai, dan selesai saja saya menghabiskan pelajaran saya di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Saya bekerja sebagai juruteknik selama setahun 7 bulan sebelum ditawarkan kali kedua untuk belajar di Maktab Perguruan Batu Pahat pula yang kali kedua ini. Untuk tawaran kali kedua ni saya tidak lagi menolak kerana arwah ibu sangat-sangat mengharapkan saya menjadi guru, dan saya terus melapor diri di Maktab Perguruan Batu Pahat pada 2003 sehingga penghujung 2005. Dan setelah selesai saya belajar di Maktab Perguruan Batu Pahat, menerima latihan sebagai guru di Maktab Perguruan Batu Pahat, saya dipostingkan di Sekolah Kebangsaan Datuk Anjak Afar, Sekolah Wawasan di Subang Jaya, sehinggalah tahun 2009 saya keluar bercuti sambil belajar selama setahun untuk menduduki kursus sijil perguruan khas di Maktab Perguruan Ilmu Khas ataupun KSPK selama 1 tahun, dan dipostingkan semula ke sekolah yang sama pada tahun awal 2010. Dan pada tahun 2012 saya menyambung pembelajaran saya, belajar sambil bekerja, program PPG, program Pensiswazahan Guru di Open University OUM PJ selama 4 tahun sehinggalah selesai memegang ijazah sarjana muda dalam pendidikan. Alhamdulillah, sehingga sekarang saya telah bertugas sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Setia Alam lah yang terakhir sekali. Arahan pertukaran ke SK Setia Alam daripada SK Seksyen 271 pada November 2019. Pada waktu itu, cikgu berada di Tanah Suci Mekah sedang menunaikan umrah. Selesai menunaikan umrah, cikgu ke jabatan untuk menerima surat yang berkuat kuasa pada 2 November 2019, dan cikgu terus melapor diri ke Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Pada waktu tersebut agak rasa risau kerana jumlah murid yang agak ramai pada waktu itu berbanding dengan sekolah cikgu sebelum ini. Namun cikgu percaya daripada hari pertama cikgu langkah kaki di Sekolah Kebangsaan Setia Alam, cikgu dapat merasai aura positif daripada awal pagar, pengawal keselamatan, pekerja pembersihan, staf-staf, penolong kanan guru-guru serta ibu bapa dan murid. Cikgu percaya bahawa Sekolah Kebangsaan Setia Alam adalah satu sekolah yang sangat istimewa, yang mana akan beroleh pelbagai kejayaan. Dan Alhamdulillah, mantan guru besar SK Setia Alam juga adalah salah seorang mentor saya, orang lama, Cikgu Mazli bin Bojo, yang sentiasa membantu saya walaupun beliau dah keluar daripada Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Dan akhirnya Alhamdulillah, selama hampir 5 tahun di Sekolah Kebangsaan Setia Alam, kita boleh lihat pelbagai kejayaan yang diperolehi hasil kerja kuat pentadbir guru-guru, staf dan juga murid serta ibu bapa PIBG di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Jadi harapan saya memang pada mulanya agak risau, tapi akhirnya sedikit demi sedikit harapan itu, perasaan risau itu hilang apabila dapat kerjasama yang sangat baik daripada semua warga Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Terima kasih Cikgu Fazli kerana menjadi guru besar yang sangat hebat buat kami semua. Semoga Cikgu Fazli akan terus cemerlang di sekolah baru. Segala jasa dan bakti cikgu akan kami kenang selama-lamanya.